Hari ini kita berada di PPR Hiliran Ampang untuk menyertai inisiatif daripada Jawatankuasa Hal Ehwal Industri, Kebajikan dan Data Industri, yang mana kita mengadakan majlis agihan bubur lambuk kepada masyarakat di sekitar PPR Hiliran Ampang ini. Ini merupakan salah satu daripada inisiatif berterusan Jawatankuasa untuk kita menyantuni masyarakat, terutamanya mereka yang berada di sekitar Finas, agar hubungan di antara masyarakat dan Finas itu sentiasa akrab dan terjalin rapatlah di sepanjang pelaksanaan aktiviti ini. Program ini diadakan untuk mewujudkan satu kesedaran dan juga cara kita berdakwah, berkongsi rezeki yang ada dengan masyarakat di sini. Ini merupakan program julung kali kita adakan dengan kerjasama organisasi kerajaan, dan kita mengharapkan dengan aktiviti sebegini dapat menambahkan lagi bilangan keahlian Perkim dan juga menarik minat terutamanya golongan muda dan belia untuk bersama-sama dalam melakukan aktiviti masyarakat terutamanya. So alhamdulillah dengan agihan bubur lambuk ni lebih mendekatkan kita pada masyarakat, terutama penduduk setempat PPR Hiliran Ampang, dan cara untuk Jawatankuasa Finas dan juga Perkim Wanita Permata Ampang untuk dekat dengan masyarakat, dan cara untuk kita berkongsi rezeki dan orang kata sinonimlah bubur lambuk di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah.